Muqaddimah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ustaz ni kalau ada masalah beritahu takut macam tak faham ke kan. Jadi alu-alukanlah ni untuk student datang ni. Ni tahun 2 kan, Ustaz ambil takhris kan. Fahadhihi majmu'atun minal ahadith allati wusifat bil i'lal. Sebenarnya dia kata buku ni adalah himpunan hadis-hadis yang disifat sebagai hadis ma'lul lah, yang ada illah padanya. Ma'a bayani naw'il illati allati wujidat fi ba'dhi turuqiha wa riwayatiha. Jadi berserta dengan hadis yang dikumpulkan dalam buku ni, ada sebanyak 25 tu. Ada juga penjelasan tentang illah lah yang terdapat pada sanad dia dan juga riwayat. Wa fi bidayatil amri kuntu awaddu al-iktisara ala iradi tilka al-ahadith mutawaliyatan hadithan haditha. Mula-mula sekali sebenarnya aku hanya nak sebutkan hadis saja. Maknanya dia tak buku lah, dia cuma nak listkan saja hadis ma'lul tu kan. Kama sayajiduha al-qari al-karim wa man yaqra'uha sayaqifu ala mushtamalatiha. Tapi kalau kalau disenaraikan hadis saja tak adalah apa-apa. Jadi perbahasan yang berkaitan dengan hadis tadi tu ada kat situ. Lakin asyara alayya ba'dul fudala. Patutnya dia nak buat start daripada hadis pertama tu kan. Kat situ ada perbahasan, tapi tak adalah mukadimah tentang illah, ta'rif illah tu tak ada. Asal dia nak macam tu je. Jadi pembaca hanya baca hadis dan juga perbahasan illah yang ada dalam hadis tu. Asalnya itulah cara dia nak buat buku ni kan. Tapi dia kata asyara alayya ba'dul fudala minad darisina wad darisat bi annahu ma damat hadhihi al ahadithu satutba' fi kitabin fa innaha tahtaju ila muqaddimatin mujazatin li ta'rifi bil illati wa taqsimatiha ijmalan. Tapi sebahagian daripada pengkaji mencadangkan supaya cetak buku ni, bila dah dicetak buku ni nanti dia perlukan kepada mukadimah yang ringkas lah. Tak memadai dengan sekadar sebuah hadis dan perbahasan illah dia. Jadi kalau nak buat buku tu sewajarnya ada mukadimah ringkas. Kat situ nanti ada penjelasan apa itu illah, pembahagian illah secara ringkas macam tu kan. Wa zikri ahammil qawaid allati qarraraha a'immatu ilmi al-ilal. Di samping ada ada kaedah-kaedah yang telah disebutkan oleh a'immatu ilmi al-ilal, ulama-ulama yang pakar dalam bidang ilal ni lah. Ma'a tatbiqi kulli minhum ma da'atil hajatu ilaih. Ada kaedah, lepas tu ada dia punya praktis dia, tatbik dia lah kan. Jika ada keperluan fi zamanihi wa makanihi, pada masa yang sesuai, pada tempat yang sesuai. Falam yasa'ani illa talbiyatu hadzal matlab. Jadi aku rasa tak ada jalan lain melainkan ikutlah cadangan tu kan. Bihasbi ma tayassara li fi ma sayati dimna faqarati hadhil muqaddimah. Itu cerita, maknanya itu cerita pembukuan buku ni lah. Maksud penulis ni dia asalnya dia nak buat ringkas je, ringkas pun tak ringkas apa. Hadis 1 tu akan start daripada muka surat, kalau ikutkan muka surat 70 kan, 71. Maknanya yang ini je lah asalnya, banyak dah. Tapi dia tak jadi macam buku dia jadi macam nota lah maknanya. Sebab tak ada, orang kata apa, tak ada intro ni kan. Intro tentang apa itu illah, definisi dia, pembahagian dia dan juga kaedah-kaedah yang berkaitan dengannya kan. Jadi sebahagian pengkaji, mungkin daripada kalangan pensyarah juga dan mungkin pelajar, mencadangkan kepada penulis ni untuk buat buku yang proper sikit lah. Maknanya ada mukadimah tentang illah, itu sajalah kan. Jadi dia pun buat وقد بلغ عدد الأحاديث التي أقدمها في هذه الطبعة 25 haditha. Jadi hadis yang terkandung dalam buku ni
yang dibincangkan ilahnya itu sebanyak 25. Min majmu' al-ahadith allati darrastuha amaliyan. Itu daripada keseluruhan hadis yang aku ada syarahkanlah dalam dalam kelas ilal. Wa li hadhihi al-majmu'ah ahamiyatan khassah wa li hadhihi al-majmu'ati ahamiyatun khassah min haythu at-tanawwu' wat-tafsil. Jadi kenapa dipilih 25 ni adalah sebab dia ada ciri-ciri khas dia kan. Wa kana tadrisi laha amama tullabi wa talibati dirasati al-ulya. Asalnya dia adalah maksudnya yang dia bahan yang digunakan untuk mengajar student postgraduate. Macam tu kan. Bi qismil hadith bi kulliyati Jami'atil Azhar. Di kism hadith Jami'atul Azhar. Zaman anak tak ada. Sebab dia ni dimasukkan sebagai tenaga pengajar untuk dirasat ulia ni selepas kita orang dah keluar lah. Di semasa zaman kami tu, Dr. Ahmad Ma'bad ni dia terlibat dalam penilaian je lah. Dalam sesi penilaian. Dalam sesi penilaian kalau macam ada imtihan syafawi, dia lah. Tapi dia terlibat tu sebagai macam pemerhati, penilai pemerhati, bukan penanya soalan. Yang penanya soalan tu yang mengajar kami lah. Jadi yang mengajar kami masa postgraduate tu adalah doktor-doktor lain lah kan. Doktor-doktor lain yang dalam bidang ni yang mengajar kami tu sebenarnya junior dia, tapi dah meninggal dulu dah. Dr. Abdul Muhdi, Abdul Qadir, Abdul Hadi. Itu famous jugalah kalau dekat Mesir. Mungkin di luar Mesir dalam kalangan orang Arab kenal siapa Abdul Muhdi ni. Dan dia antara yang awal juga menulis tentang takhrish dan kaedah takhrish, dan juga takhrish menggunakan komputer. Di antara yang awal lah Dr. Abdul Muhdi ni. Abdul Muhdi Abdul Qadir. Abdul Qadir. Dia lah yang mengajar. Jadi sepanjang dia ada kat situ, dia lah yang pegang subjek takhrish dan yang berkaitan lah. Dia satu asani dan yang berkaitan dengan dia lah Dr. Abdul Muhdi tu. Pasti dia meninggal. Jadi dalam tempoh tu Dr. Ahmad Ma'bad ni dimasukkan. Dia ni senior tapi dia tak dilibatkan dalam dalam tim pengajar di Kahirah. Kahirah ni biasa yang ototai lah. Dia ada furuk kan. Tapi dia ni mengajar di furuk di Zakazik, di cawangan Azhar, cawangan Zakazik. Ana pernah belajar dekat Zakazik. Yang mengajar masalah hadis tu dia. Dia mengajar. Tapi dia tu kat Zakazik. Bila subjek takhrish sepatutnya dia ajar, tapi dia mengajar masalah hadis je. Dekat Zakazik tu. Dan ada buku silibus dia. Bukan dia tulis, orang lain. Dia tak pakai lah. Sebab dia otai kan, jadi dia mengajar dari kepala dia. Macam tu je lah kan. Takhrish tu, yang mengajar takhrish tu anak murid kepada anak murid dia, level bawah-bawah lagi lah kan. Jadi bila setiap kali subjek takhrish, kita orang anak lah kan, tak belajar kat Zakazik, lari ke Kahirah. Minta jadual Kahirah takhrish hari apa, kita orang dah M lah hari. Contoh hari ni takhrish kat Kahirah, tak datang lah tu kat Zakazik. Okay, hari tu tak ada. Memang tak ada lah kat Zakazik hari tu kan. Melepak ke Kahirah lah kan. Masuk kelas Kahirah. Macam konon-kononnya kita student Kahirah, padahal kita student cawangan. Tapi melepak ikut student Kahirah. Masuk kelas takhrish Kahirah. Dia sedap sikit lah sebab kelas takhrish Kahirah ni dalam library. Kalau takhrish di cawangan, dalam kelas. Dalam library memang tu tempat dia lah kan. Jadi yang mengajar tu penulis Abdul Muhdi masa tu. Jadi rasa sikit. Jadi dia praktis suruh takhrish. Dia bagi kaedah, dia terang-terang sikit, lepas tu dia suruh takhrish. Jadi kita dapat faedah. Bila nak baca buku Abdul Muhdi tu, dia ada sebut nama ni, Ahmad Ma'bad.
Dia kata masa dia menulis buku takhrij, dia ada tunjuk buku tu kepada Ahmad Ma'bad, senior dia, minta pandangan. Jadi Ahmad Ma'bad kata baguslah kan. Orang nak terfikir, oh dia ni bukan orang biasa yang ngajar kat Zakazik ni. Tapi dia tak ngajar takhrij, dia ngajar apa ni, mustalah je kan. Jadi bila dia buka kelas di Kahirah tu, dia buka kelas mustalah hadis, dia buka mula-mula kitab Tadribur Rawi. Dia mengajar Tadribur Rawi bukan dekat Al-Azhar, tapi kat Masjid Al-Azhar. Ni bukan formal, informal punya kelas yang tak wajib lah. Macam tu, tujuan untuk tambahan, orang kata maklumat saja, tambah ilmu kan, bukan kuliah wajib. Masa tu Ana dah master, Ana join lah kelas tu, mulazamah kelas dia tu, mustalah hadis Tadribur Rawi tu. Lama lah. Dan kita bila masuk tu, kita tengok tak ada orang Melayu. Orang Melayu tak ada. Orang Malaysia lah, orang Indonesia ada, orang tak. Tapi Malaysia tak ada. Kalau ada mungkin boleh kira, macam tak ada lah masa tu. Budak Malaysia ada ikut talaki, tapi dia tak masuk kelas tu. Mungkin sebab Ahmad Ma'bad ni, kalau ustaz tengok dalam YouTube kan, dia cakap orang tak faham kan. Dia cakap orang tak faham. Kemudian kalau kita tidak ada basic tentang ilmu hadis ni yang agak okey, memang tak faham. Dia cakap level lain. Dia Jadi maklumat ke atau faktor bahasa? Faktor bahasa, faktor maklumat. Kita orang pelajar master, jadi kita orang memang dahagakan benda tu. Jadi kita orang masuk tu sebab memang kita orang perlukan. Jadi yang macam budak yang undergrad ni, dia tak pergi lah, dia tak lagi kat situ lah. Jadi dia masuk kelas-kelas lain lah. Jadi itu masa tu antara faktor yang orang tak kenal dia ni. Tapi di kalangan orang Arab, dia ni famous lah. Jadi bila sesi penilaian, master ada tahriri dengan syafawi. Bila sesi syafawi, subjek hadis tahlili, dia ada. Dia tak mengajar kita, tapi dia ada. Dilibatkan lah kan. Kalau semua ada lah, dia pun ada lah. Kita ada syafawi Quran dan hafazan kan. Yang itu dia ada lah. Tapi yang subjek hadis tu, dia ada. Jadi macam kelang kabut sikit lah. Tengok alamak, ada dua orang, ada otak penilai tu dua. Seorang doktor kita, ada seorang lagi dia untuk subjek tadi tu. Jadi masa tu tak ada, dia tak dilibatkan dalam tadi. Bila kita orang dah maknanya dah viva munakasha, tengok dia masuk dalam ma'abad tadris untuk dirasat mulia, dan dia mengajar ilal masa tu kan. Ini mungkin lah kot silibus dia untuk pelajar master yang selepas generasi kita orang lah. Jadi kita kat sini dapat apa ni, macam beruntung kita dapat buku dia ni. Kita nak tahu macam mana apa yang dia ajar dekat Al-Azhar tu, ni dia lebih kurang lah kan. Wallahu alam. Dan dia kata ni, dia mengajar di kuliat Jami'atul Azhar wa ghairihim min tullabi wa talibati adadin minal jami'ati bil biladil arabiyyah, dan juga pelajar-pelajar daripada universiti di luar Mesir kan. Wa dhalika fi ziyarat fi ziyaratin wa dawaratin ilmiyatin mutakhassisah ala mad'iddati sanawat. Itu dalam kata apa, dalam sesi-sesi ziarah, daurah ilmiah yang diadakan banyak tahun jugalah kan. Dia pernah dipinjamkan di Arab Saudi kan sebagai pengajar Dr. Ahmad Ma'bad ni. Jadi dekat situ ada dia punya anak murid dia. Waqad nataja an zalika tikraru dirasati adadin min ar-ruwah fi akthar min hadith. Jadi disebabkan asalnya buku ni ataupun hadis-hadis yang dilampirkan dalam buku ni adalah hadis yang digunakan dalam sesi daurah dan juga nadwah apa semua tu. Jadi boleh jadi ada pengulangan. Bila dekat Dirasatul Asanid,
perawi tu ada kat hadis ni, dekat hadis yang kedua ketiga ada juga nama dia. Macam ada berulang macam tu kan. Sebab asalnya dia buat ni bukan dalam bentuk buku tapi dalam pengajaran. Jadi biasalah kalau mengajar berulang kan, bila buat buku orang nampak cacat lah. Kenapa ni kat sini ada, nanti kat hadis kedua ada. Kita akan jumpa tu nanti kan. Fa'atadhiru an dhalik. Jadi dengan sebab tu aku maksudnya minta di apa ni, kuzuran lah kat situ kan. Wala'alla fihrisar ruwati fi akhiril kitab yusa'idu ala ma'rifati mawatini tikrari dirasati rawi wa ma'a dhalika fasayajidul qari' fi kulli mawdi'in mukarrarin ba'd al-ma'lumatil muhimmah allati lam tuzkar fil mawdi'il akhar. Jadi dalam firis tu adalah nanti kita boleh tengok firis ruwah tadi tu, kita boleh tengok seorang perawi tu dekat mana, kat mana dia punya tarjamah dia, tempat-tempat, dan kita boleh tengok berapa kali berulang. Mungkin dia kekalkan pengulangan tu sebab setiap tempat tu ada maklumat yang tak ada kat tempat lain. Macam tu kan. Wa mimma dafa'ani ila tiba'ati hadha al-'adad min al-ahadith iddatu umurin minha ma yali. Antara faktor yang mendorong penulis untuk menerbitkan hadis ni adalah berikut. Yang pertama, inna kathiran minar rasailil jami'iyyah wa abhathit tarkiyat allati yutlabu minni al-musyarakah fi tahkimiha wajadtu fiha ikhtilafan fi wujahatin nazar fi at-tartib al-amali li khutuwati kashf al-'illah. Okey, kebanyakan risalah jami'iyah ataupun tesis dan juga artikel ataupun kajian-kajian dengan tujuan untuk kenaikan pangkat. Dia orang stand macam tu. Kalau di Al-Azhar dan mungkin universiti yang Arab ni, bila nak naik pangkat dia kena tunjuk dia punya tulisan. Dia tunjuk tulisan dia dan dinilai lah macam tu kan. Jadi dia kata banyak daripada tulisan-tulisan kajian-kajian yang dikemukakan dengan tujuan kenaikan pangkat ataupun untuk dapatkan master PhD itu, yang mana bila diminta dia terlibat sebagai penilai, dia dapati ada banyak perbezaan, ada macam perselisihan lah, perselisihan pandangan tentang dia punya format untuk merungkai illah tadi, khutuwat kashfil illah. Jadi untuk mencerap illah tadi tu dalam sebuah hadis, dia ada step dia. Jadi step tu tadi tu dari seorang ke seorang berbeza-beza. Dia kata macam tak seragam kat situ kan. Jadi bila tak seragam, benda ni dia kata perlu diselaraskan lah. Dia kata fa'aradtu taqdimatil kal khutuwati fi tartibin muwahhadin muntazim. Jadi aku berkeinginan untuk mengemukakan step yang selaras, yang orang kata apa, yang tak perlu ada beza lagi lah, macam tu kan, yang seragam kan dan tersusun. Waqad ta'akkada li amaliyan annahu ansabu min ghairi. Jadi bagi aku khutwah yang aku cadangkan itu lebih sesuai lah daripada khutwah-khutwah yang lain. Wa yashulu tiraduhu fi khutwatin muntazimah, dan senang untuk kita nak guna pakai bagi semua keadaan kan. Idza ta'ammalaha al-qari khutwatan yadhharu lahu kayfiyatu wujudi asbabil illati amaliyan. Kalau pembaca meneliti setiap langkah ataupun khutwah ataupun step yang digunakan untuk mencerap illah tadi tu, dia akan tahulah cara untuk mencari sebab illah. Jadi illah tu mesti ada sebab, macam tu kan. Secara amalinya bagaimana, wa kaifiyatu wujudi qara'inha, dan bagaimana untuk ditemui qarinah illah tadi tu,
aw wujudi ma yu'ayyidu salamat al-hadis min al-illah, ataupun bagaimana untuk mengenal pasti sesebuah hadis itu selamat daripada illah, dia boleh tahu. Jadi melalui khutbah tadi tu kita boleh tahu ada illah ke tak ada. Kalau ada illah, apa sebab dia, ada qarina kepada illah tadi tu, apa dia qarina dia, ataupun dia tak ada tu sama sekali, dia tak, mana hadis tu sahih kan. Wa min thamma tudfa'u tilka al-'illatu anhu bima yadhharu amaliyan min al-adillati al-mu'tabarah. Jadi dari situ kita boleh maknanya pastikan bahawa hadis tadi tu tidak ada illah lah. Macam tu kan. Daripada kita pastikan hadis tu sunyi daripada illah ataupun tidak ada illah, berdasarkan kepada kaedah ilmiah lah, maknanya berdasarkan kepada dalil yang apa yang diperakui lah. Dalil tu adalah step yang dia buat tadi tu lah, step-step tadi tu kan. Step tu nanti dia akan sebut macam tu. Inna kathiran minal bahithin 'inda tarjamatihim li rijalil asanid yurakkizuna ihtimamahum ala dhikri khulasatin mujazatin li halir rawi. Kebanyakan pengkaji ketika mereka melakukan tarjamah ar-rawi, mereka bila buat biografi perawi, mereka akan fokus kepada apa? Khulasa mujazah li halir rawi. Dia akan ambil ringkasan sajalah, kesimpulan kan tentang status perawi. Bima yufidu qabulahu aw raddah, yang mana ringkasan ataupun kesimpulan tadi tu akan menjelaskan adakah perawi tadi tu makbul ataupun mardud lah. La siyama bin naqli min kutubir rijalil mukhtasarah, lebih-lebih lagi kalau status itu dinukilkan daripada kutub rijal yang mukhtasarah, kita rijal yang ringkas. Ini contoh apa? Taqribut Tahdhib dengan Al-Kashif. Biasa macam tu biasa. Dia kata walau kana li sahibil masdaril mukhtasari kitabun akhar fihi khulasatun mukhtalifah wa duna mura'ati ma yufidu tilkal khulasah min majmu'i ma fi masadir at-tarjamati min al-aqwal at-tafsiliyah ودون مراعاة لما يوجد في مصادر الترجمة من التعديل الفعلي للراوي بالتصحيح أو التحسين لبعض أحاديثه بمفرده، وهذا خلل يجب التخلص منه. Kebanyakannya mereka akan ambil yang ringkas tanpa rujuk kepada yang lain. Contoh macam dalam Taqribut Tahdhib ada kesimpulan tentang status perawi, ambil situ je lah. Mungkin dia kata penulis itu Ibn Hajar, dia ada buku lain, dalam buku lain dia ada buat kesimpulan lain. Contohnya dia ada buat kesimpulan tentang status perawi itu dalam Hadiyus Sari, ataupun dalam Fathul Bari, ataupun dalam Ta'jilun Manfa'ah, ataupun dalam Tahdzibut Tahdzib. Ada ni. Dan mungkin ada bercanggah, dia tak tengok dah. Dia kata biasa orang buat macam tu. Jadi yang itu dia kata khalal. Macam tu kan. Wa hadza khalalun yajibu takhallusu minhu. Ini adalah cacat, kena elakkan. Wa qad harastu 'ala al-jam'i fi bayani halir rawi baina aqwalil ulama wa af'alihim. Aku berusaha untuk kumpulkan semua kenyataan ataupun pandangan ataupun komentar ahlul jarh wa ta'dil untuk menjelaskan status perawi tadi tu. Aku kumpulkan ataupun nak selaraskan antara aqwal dengan af'al. Okey, contoh Ibn Hajar, dia dalam Taqribut Tahdhib dia kata perawi ni thiqah, tapi dia adakah ketika dia menilai sanad dia menilai hadis tu sebagai sahih, yang mana dalam hadis tu ada perawi tu. Macam tu kan. Itu kita panggil hukum fi'li dia. Hukum dia dari segi qauli, dia cakaplah ni thiqah, fulan thiqah, tapi hadis dia okey, itu hukum fi'li. Adakah bercanggah hukum fi'li dia dengan hukum qauli dia? Dia kata aku dalam buku ni aku cuba nak selaraskan. Yang itu kita kena tengok lah. Ustaz boleh faham tak? Sebab sekarang ni perawi, bila kita menilai perawi, kita tengok status dia dalam kutubur rijal, satu hal. Kemudian hadis dia tu kita tengok pula dalam kitab hadis. Jadi ada dua part. Hadis dia dalam kitab hadis tadi tu, adakah dinilai selaras dengan status dia
dalam kutubur rijal. Hadis dia dalam kitab hadis tu dia panggil hukum fi'li lah. Maksudnya praktis yang dilakukan oleh ulama terhadap hadis seseorang perawi. Itu berbeza dengan kenyataan ataupun komentar mereka terhadap perawi kan. Kadang-kadang sama apa yang dinilaikan ke atas perawi sama dengan apa yang dinilaikan hadis dia. Kadang-kadang tak sama. Kalau tak sama itu sebab apa? Jadi kat sini dia kata aku cuba nak selaraskan benda tu supaya tak nampak cacat lah. Inna tarjamatar rawi fi turuqil hadis allati fiha khilafun 'ala al-madar tahtaju lil'inayati bi dhikri ma yujadu fi hali ar-rawi min haythu taqdimuhu 'ala ghayrihi min ar-ruwah aw ta'khiruhu 'anhu aw tasawihi ma fi ar-rutbati aw taqarubuhuma. Okey. Biografi perawi menyatakan biografi perawi yang disebut perawi itu nama dia dalam sanad hadis allati fiha, yang mana dalam apa tu sanad tadi tu ada khilafun alal madar. Ada khilaf. Madar ni tempat perawi yang menjadi titik pertemuan sanad, tu kita panggil madar. Kadang-kadang selepas daripada madar tu ada khilaf yang kita dah belajar kat takhrij kan. Ada banyak jalan, 1, 2, 3. 2 jalan, tiga-tiga jalan ni jumpa kepada seorang perawi. Katakanlah Az-Zuhri. Az-Zuhri tu adalah madar Al-Asanid. 2 daripada 3 jalan tadi tu selepas Zuhri nama seorang lah. Nama seorang. Jalan yang ketiga selepas Zuhri nama orang lain. Katakanlah. Itu kita panggil khilaf lah. Khilaf pada madar. Macam tu kan. Okey, dia kata itu yang dicerita kat sini. Tarjamatul rawi fi turuqil hadis allati fiha khilafun 'ala al-madar. Ada khilaf pada sanad tadi tu, pada madar dia. Jadi bila kita nak terjemah ataupun nak jelas, nak nyatakan biografi perawi yang sanadnya terlibat dalam ikhtilaf tadi tu, tahtaju lil'inayati, perlu diberi perhatian kepada hal kepada ni, bi dzikri ma yujadu fi halir rawi, kena tengok status perawi tadi tu, adakah dia perlu nak bandingkan dia dengan pihak yang lain yang bercanggah tadi tu, mana yang perlu didahulukan. Itu dia kata bi dzikri ma yujadu fi halir rawi min haitsu taqdimuhu ala ghairihi min ar-ruwah. Kalau dia ni sanad dia dengan sanad orang lain kalau berselisih, mana yang kita nak pakai, sanad dia ke sanad orang lain? Dia kata kalau perawi yang kalau sanad tadi tu ada masalah ikhtilaf alal madar, maka bila kita nak buat tarjamah perawi kena tengok dalam masalah perbandingan antara riwayat perawi tadi ni, mana yang perlu diutamakan. Macam tu kan. Dia maksudnya bukan aspek biasa. Kita nak biasanya kalau kita buat tarjamatul rawi, apa aspek yang kita fokus selain daripada nama dia? Kita tengok guru dia, kemudian murid dia, kemudian status dia. Maksudnya komentar ulama tentang dia, kemudian dia punya tarikh tarikh wafat lah, tarikh meninggal. Juga mungkin boleh tambah tentang sumber hadis dia. Itu umum lah. Sumber hadis dia. Sumber hadis maksudnya dari kalangan ashab al-kutubi sittah misalnya, siapa yang buatkan hadis dia. Itu secara umum bila kita nak buat tarjamatul rawi lah. Tapi kalau sanad tadi tu ada ikhtilaf alal madar, yang ini kena tengok part lain. Selain daripada yang 5 ataupun 6 perkara tadi tu, kena perhatikan juga riwayat dia dengan riwayat perawi lain yang terlibat dalam sanad tadi tu. Kalau bercanggah, kita nak pakai yang mana? Itu dia kata kat sini. Kena tengok min haitsu taqdimuhu ala ghairihi min ar-ruwah aw ta'khiruhu. Mana yang perlu didahulukan, mana yang perlu dikemudiankan. Aw tasawihima fi rutbah aw taqarubuhuma, ataupun kedua-duanya sama ke ataupun dekat-dekat. Macam tu kan. Itu satu. Kemudian dia kata yang kedua,
Wa ilaqatur rawi bi syaikhihi wa tilmidhi. Hubungan seorang perawi tadi tu dengan guru dan murid. Tadi kita tengok guru siapa, murid siapa kan. Biasanya kalau kita nak buat tarjamatul rawi, bila kita buat dirasatul asanid, kita nak buat tarjamatul rawi, kita tengok dalam sanad siapa kat situ dia punya perawi, guru dia dalam sanad kan. Kemudian siapa murid dia dalam sanad, itu cerita lain. Sekarang ni kita nak sahkan sanad ni betul ke kedudukan yang atas dia tadi tu guru dia, yang kedudukan di bawahnya tu murid dia. Kita cek. Kita akan cek dalam kutub rijal. Kita akan cek dalam kitab Al-Marasil. Kita akan cek kat semua tu. Maksudnya kita tengok dalam list guru ada tak disebut yang orang di atasnya dalam sanad tadi tu dalam senarai guru, orang yang di bawahnya tadi tu dalam senarai guru, ada tak? Itu yang biasa kan. Kalau sanad tu ada khilaf, sebab ni dah masuk bab ilal kan. Ilal ni biasanya dia akan tengok sanad yang ada khilaf lah kan. Kita akan lebih sikit kat situ. Kita bukan sekadar tengok siapa guru dia, berapa orang guru dia, siapa murid dia, berapa orang murid. Itu isu biasa. Kita nak tengok tu sebab kita nak tengok dia majhul ataupun dia bukan majhul, dia wahdan ataupun dia bukan hudan. Itu isu biasa. Sekarang kita nak tengok hubungan dia dengan guru dia yang disebut dalam sanad tadi tu kuat ke tak. Hubungan dia dengan murid dia yang disebut dalam sanad tadi tu kuat ke tak. Dia minal mulazimin ataupun dia jumpa sekali-sekali saja. Kalau dia minal mulazim, maksud murid kanan. Murid kanan sudah tentulah lebih tahu tentang guru dia berbanding dengan murid yang jumpa saya sekala saja. Kat situ ni kita kena tengok part tu. Yang tu yang kita dengan Ashabuz Zuhri lah. Semua Ashabuz Zuhri meruatkan tak macam dia meruatkan. Dia nak cakap apa? Maknanya dia ni bukan Ashabuz Zuhri. Dia ambil juga daripada Zuhri tapi dia bukan ashab. Contoh kan. Macam mana dia orang tahu tu? Dia orang kaji part ni lah. Kita tengok ilaqah ar-rawi bi syaikhihi wa tilmidhi min haitsu kathratur riwayati aw qillatuha. Dari sudut siapa yang banyak riwayatkan hadis, siapa yang paling kurang meriwayatkan hadis. Jadi contohnya Ashabuz Zuhri tu ramai. Dalam kalangan Ashabuz Zuhri tu siapa manil muksirin, siapa yang banyak ambil daripada dia. Yang mukillin siapa? Yang muksirin sudah tentulah kedudukan di atas sikit. Tiba-tiba ada hadis yang al-muksirin tak ada dekat al-mukillin. Ni tanda tanya macam mana ni? Ni tanda tanyalah macam mana yang ramai ni apa tak tahu. Yang banyak ambil hadis kat dia ni tak ada pun hadis ni. Kat kau ada, kau jumpa kat dia sekali macam mana kau boleh tahu hadis ni pula. Tu macam pelik lah sikit kan. Dia kalau macam kalau kita nak bagi faham lah, macam dalam kalangan sahabat dulu ada orang petikai hadis salam lebih daripada 3 kali tu. Maknanya kalau hadis Abu Musa al-Asy'ari, dia kata Nabi kata kalau pergi rumah seorang, maknanya bagi salam 3 kali. Kalau tak jawab balik lah kan, macam tu kan. Ataupun minta izin 3 kali. Kalau dia tak respon balik lah. Bila sampai kepada pendengaran Umar, dia petikaikan benda tu kan. Kenapa Umar petikai? Dia sebutlah, dia kata supaya berhati-hati dalam meriwayatkan hadis, bukan tak percaya kepada Musa al-Asy'ari itu. Tapi sebagai ulama dia bagi satu lagi point. Dia kata sebab kedudukan dia sebagai orang kanan Nabi Umar tadi tu. Dalam hadis Nabi pergi ke mana-mana mesti ada ma zahaba Rasulullah illa wa ma'ahu Abu Bakrin wa Umar, wa ma kharaja illa wa ma'ahu Abu Bakrin wa Umar. Dia pergi mana-mana pun ada Abu Bakar Umar. Takkan Abu Bakar Umar tak tahu pula hadis. Hadis minta izin atau bagi salam ni macam benda tu basic kan. Jadi tu dia kata orang kata apa, boleh kita kata alasan kenapa Umar petikai. Sebab dia biasa dengan Nabi. Macam mana dia tak tahu hadis tu? Jadi dia kata macam tu juga dalam kes ni. Kalau anak murid kanan tak tahu, tiba-tiba yang tak kanan tadi tu tahu. Ini tanda tanya lah kan. Itu dia nak tengok hubungan perawi tadi tu dengan guru dengan murid, siapa yang paling banyak mengambil hadis kan, ataupun yang paling sedikit. Au ayyatu khususiyatin ukhra yakunu laha ta'thirun
ala riwayatir rawi, ataupun apa sahaja aspek yang ada kesan lah terhadap riwayat seseorang perawi tadi, tu perlu diberi perhatian. Kalau kita nak kalau kita nak lakukan tarjamatul rawi pada sanad yang ada ikhtilaf tadi tu, maka part-part macam tu, aspek-aspek yang begitu tadi tu perlu diberi perhatian. Waqad yaqtadi dzalika muraja'ata tarjamati ba'dhi syuyukhir rawi. Boleh jadi hal tersebut menuntut untuk kita buat semakan sebahagian daripada guru perawi, tarjamah ba'dhi syuyukhir rawi. Bukan sekadar perawi tu yang ada dalam sanad tu saja yang kita kena buat biografi dia. Mungkin sebahagian guru dia pun kita kena buat juga. Maksudnya ada benda tambahan. Wa ba'dhi talamizihi, dan begitu juga sebahagian daripada murid dia. Ini lebih lah daripada yang biasa. Yang biasanya kita hanya fokus kepada perawi dan yang ada dalam sanad saja. Tapi disebabkan perawi ni dia ada dalam sanad yang ada isu, maka kita kena tengok lebih sikit. Sebab boleh jadi atas dia tu, yang dalam sanad tu bukan guru tu. Mungkin orang lain. Sebab tu kita kena tengok 2-3 guru yang ada di atas dia tadi tu kan. Lakin minal bahisina wal bahisati man la yura'i tilkal jawanib. Tapi sebahagian pengaji tak bagi perhatian kepada aspek-aspek tersebut. Wa min thamma yaftaqidu minal qara'in tarjihiyyah ma huwa fi hajatin massatin ilayya. Dengan sebab itu dia terlepas pandang terhadap qarinah. Ni orang kata bukti sampingan kan, yang menguat, yang tapi dia boleh menguatkan sesuatu hujah. Dia terlepas pandang, sedangkan diperlukan kepada qarinah tersebut. Waqad harastu fi adadin minar ruwati ala mura'ati tilkal jawanibi fi mawdi'il hajah. Jadi dalam buku ni dia kata ada setengah-setengah perawi aku ada bagi perhatian ataupun fokus kepada aspek-aspek tersebut jika diperlukan lah, maknanya ikut keperluan. Wa in iqtadha dhalika ba'd at-tatwil, walaupun hal tersebut menyebabkan dia punya biografi jadi panjang. Nanti kita tengok hadis satu kat dalam ni panjang tu, adalah perawi yang panjang dia punya biografi dia. Liqillati mumarasatihim at-tatbiqiyati lidzalik. Kenapa sebahagian pengaji tak beri perhatian pada aspek-aspek yang dia sebut tadi tu? Sebab mereka kurang pengalaman lah, kurang mempraktiskan dirasatul asanid. Itu yang paling penting sekali lah. Innama sa'uqaddimuhu minan namadhij at-tatbiqiyyah la ad'i khuluwaha min akhta' lam ata'ammadha. Ya, kini biasalah contoh yang dia dibawakan oleh penulis ni, dia tak dakwalah sempurna, maknanya mungkin ada kesilapan kan. Wala yaslamu ghairi minha, orang lain pun tak lepas daripada hal tersebut. Wa urahhibu bi kulli ma yatafaddalu bihi alayya munsifun. Jadi kalau ada sesiapa pengkritik yang tak bias nak kritik, aku lalukanlah. Min taswibin ma'jurin alihi fa'iluhu minallahi azza wa jalla. Kalau ada pembetulan, maka dialu-alukan, semoga dia mendapat ganjaran daripada Allah. Allazi la yadhi'u 'amalu 'amilin wa huwa aidan mashkurun minni 'ala kulli hal. Okey, tak ada apa-apa. Okay, itu kesimpulan lah. Itu kata apa latar belakang kepada buku ni, dan kata apa benda yang dia nak lah kot daripada buku ni kan. Apa benda yang dia nak sampaikan, dia nak beritahu, dia nak kemukakan cara yang panggil apa mungkin ni macam kita panggil garis panduan lah kan. Garis panduan yang boleh digunakan untuk mencerap inlah lah, untuk mencerap inlah. Nantilah masa awal ni kita tengok kendian lah. Bagi intro je lah dulu.